Alhamdulillah kita telah selesai lah alhamdulillah peringkat Pasir Negeri Melaka pada tahun 2025 kali ini. Dan alhamdulillah setakat ni 11 penyertaan yang digariskan ataupun diletakkan oleh Pasir Malaysia. Pasir Negeri follow 11 acara yang dipertandingkan. Setakat ni kita follow semualah, semua kawasan-kawasan ada. Saya ingat saya semua setakat ni 11 acara yang dipertandingkan. Dan insya-Allah kita akan ke Pasir Malaysia, iaitu Alam Ria di Perak lah tahun ni, tuan rumah. Dan insya-Allah kita target juara keseluruhan ataupun orang kata apa, juara setiap aktiviti lah ataupun acara. Itu memang sasaran kita adalah kita nak target yang paling tinggi lah. Alam Ria sebenarnya diadakan ni adalah untuk mencukil kebolehan dan kemahiran anak-anak pasir kita sebenarnya. Sebabnya ialah kita tengok kalau 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun telah pun boleh berpetah cakap, bercerita sajak dan juga hafal Al-Quran serta nasyid, semua aktiviti lah. Kita tengok alhamdulillah banyak mereka yang boleh kuasai lah. Jadi kita tengok kali ni, mungkin kali ni kita akan merujuk kepada pengarah lah. Pengarah mungkin ada mekanisme kali ini bagaimana untuk kita nak menjadi johan keseluruhan, wallahu alam lah.